Yo geng SPM, Cikgu Edu sini. Dan kita akan buat kupasan paling padu untuk topik sains tingkatan 4. Bab 2, sel sebagai unit asas hidupan. Jom kita bedah siasat bab ni laju-laju. Pastikan semua fakta penting tu lekat terus dalam kepala korang. Ready? Jom mula. Alright, soalan pertama. Bayangkan korang tengah chill kat mamak, perkena semangkuk ABC. Pernah tak terfikir, apa persamaan korang dengan ais kacang tu? Jawapannya, dua-dua dibina daripada unit-unit asas yang sangat kecil. Cuma bezanya, untuk kita ni, unit tu bukanlah ais, kacang atau sirap. Tapi unit tu kita panggil SEL. Ya, sel ni ibarat blok Lego lah untuk semua benda hidup. Daripada sekecil-kecil kuman sampailah sebesar-besar ikan paus. Termasuklah kita manusia, semuanya dibina daripada sel. Ingat tu, ia adalah unit paling asas kehidupan. Okey, dah dapat konsep asas dia? Cun, sekarang jom kita mulakan speed run kita. Saya dah list down top 5 fakta paling crucial yang korang wajib tahu dari bab ni untuk skor A+ dalam SPM. So, ikat tali pinggang, kita akan gerak laju bermula dengan nombor 5. Jom, fakta nombor 5. Baik, yang paling basic sekali. Semua benda hidup, saya ulang, semua benda hidup terbina daripada sel. Ada yang cuma ada satu sel je, yang tu kita panggil organisma unisel. Dan ada pula yang macam kita ni, ada berjuta-juta sel. Yang tu dipanggil organisma multisel. Simple je kan? Dan satu lagi fakta bonus yang korang kena tahu. Orang pertama yang jumpa dan bagi nama sel ni ialah seorang saintis bernama Robert Hooke. Dia guna mikroskop ringkas je masa tu. Penting ni, ingat nama tu, Robert Hooke. Alright, kita beralih ke fakta nombor 4. Yang ini confirm soalan favourite dalam exam tau. Jadi, bagi perhatian lebih sikit. Dalam silibus SPM, korang kena betul-betul faham beza antara dua geng utama sel ni, sel haiwan dan sel tumbuhan. Kalau tengok sekali imbas, nampak macam sama, tapi sebenarnya ada perbezaan ketara yang pemeriksa suka sangat tanya. Okey, jom kita tengok dua-dua ni sebelah menyebelah. Kiri ni sel tumbuhan. Nampak bentuk dia lebih tetap. Lebih macam kotak sikit kan? Sebelah kanan pula sel haiwan. Bentuk dia tak tetap. Lebih bulat. Tapi bukan setakat bentuk je. Ada lagi beza dia. Nah, ini dia 3 perbezaan utama yang korang wajib hafal. Nombor 1, sel tumbuhan ada dinding sel yang tegar tu. Sel haiwan tak ada. Nombor 2, sel tumbuhan ada kloroplas. Untuk fotosintesis, sel haiwan tak ada. Dan nombor 3, sel tumbuhan ada vakuol yang besar gedabak kat tengah tu. Sel haiwan pula kalau ada pun kecil je. Ingat 3 benda ni, confirm selamat. Kita teruskan lagi. Fakta nombor 3. Okey, bayangkan sel tu macam sebuah kilang. Dalam kilang tu mestilah ada pekerja-pekerja yang buat kerja masing-masing kan? Pekerja ni lah yang kita panggil organel. Jom kita kenal sikit A-team dalam sel ni. Okey, yang paling utama, nukleus. Dialah pengetua yang kontrol semua benda dalam sel. Lepas tu, ada mitokondria. Ni macam stesen jana kuasa TNB. Dia yang jana tenaga. Membran sel pula, dia macam park guard kat pintu pagar. Tapis apa yang boleh masuk dan keluar. Khas untuk tumbuhan pula, ada kloroplas, si panel solar yang serap cahaya matahari dan dinding sel, si dinding bata yang bagi bentuk dan perlindungan. Mudah kan? Dah nak sampai ke puncak. Fakta nombor 2. So, macam mana daripada satu sel boleh jadi organisma yang kompleks macam kita ni? Jawapannya ialah melalui organisasi sel. Dia ada level-level dia. Macam kita main game, kena level up. Tengok carta ni. Mula-mula kita ada sel, unit paling kecil. Bila banyak sel yang sama jenis berkumpul, dia akan jadi tisu. Lepas tu, tisu-tisu yang berlainan bekerjasama membentuk satu organ. Contohnya macam perut. Beberapa organ pula akan bergabung membentuk sistem, macam sistem pencernaan. Dan akhir sekali, gabungan semua sistem, jadilah kita, sebuah organisma. Ingat urutan tu. Sel, tisu, organ, sistem, organisma. Dan sekarang, fakta nombor 1. Yang paling penting sekali Semua benda hidup perlukan tenaga untuk hidup. Dan dalam bab sel ni, ada 2 proses jana tenaga yang korang tak boleh confuse langsung. Respirasi sel dan fotosintesis. Dua-dua ni sangat penting tapi fungsinya berbeza.
Okey, dengar betul-betul. Respirasi sel berlaku dalam semua sel hidup, tak kira haiwan atau tumbuhan. Tujuannya untuk pecahkan makanan dan bebaskan tenaga. Manakala fotosintesis hanya berlaku dalam sel tumbuhan yang ada kloroplas. Tujuannya pula untuk guna tenaga cahaya dan buat makanan. Satu keluarkan tenaga, satu lagi buat makanan. Please, jangan terbalikkan dua ni. Settle top 5. Tapi saya tahu, poin nombor 2 tadi pasal organisasi sel tu kadang-kadang boleh pening sikit kan? Relax, cikgu ada satu lagi analogi paling simple. Jom kita buat versi terangkan macam saya budak 14 tahun. Bayangkan satu ketul blok Lego tu, itu satu sel. Bila korang susun banyak blok jadi dinding, itu tisu. Lepas tu, korang cantum dinding-dinding tu jadi sebuah rumah, itulah organisma. Senang gila kan? Laju betul speedrun kita. Korang rasa dah faham ke belum? Okey, apa kata kita uji sikit dengan pop quiz? 3 soalan je, jangan takut. Dah sedia? Soalan pertama, organel manakah yang bertindak sebagai pengetua yang mengawal semua aktiviti sel? Adakah A. mitokondria, B. nukleus atau C. membran sel? 3, 2, 1, jawapannya B. nukleus. Mantap! Soalan kedua, antara berikut, yang manakah ada dalam sel tumbuhan tapi tak ada dalam sel haiwan? A. sitoplasma, B. nukleus atau C. dinding sel? Jawapan yang betul ialah C. dinding sel. Ingat tak analogi dinding bata tadi? Soalan terakhir, sekumpulan sel yang sama jenis dan bekerjasama dipanggil A. organ, B. tisu atau C. sistem. Fikir balik urutan level up tadi. Jawapannya ialah B. tisu. Tahniah kalau betul semua. Alright gang, itu dia kupasan padu kita untuk bab 2. Ingat tahu, kunci nak skor subjek sains ni bukanlah hafaz mata-mata, tapi faham konsep asas dia. Bila korang dah faham, soalan pusing macam mana pun, korang boleh jawab. Don't play-play, study smart. Cikgu Edu doakan yang terbaik untuk korang. All the best!